Okey guys, rantai aku ni dah lama tak cuci. So hari ni aku nak cuci aku punya rantai. So apa barang yang kita perlukan? Kita perlukan berus dan juga kita menggunakan minyak diesel. Ini memang efektif kos lah, murah je. Kau nak tengok berkeladak, memang rabak gila mak nak bersihkan ni. Penggunaannya memang senang je. Korang letak minyak tu dekat dalam satu bekas yang kecil dan korang guna berus tu, korang berus lah dekat rantai dan juga sepoket korang, ataupun korang berus dekat tempat-tempat minyak yang korang nak bersihkan. Bila korang berus tu, korang tengok dah nampak menitik-nitik dah minyak tu tau. Memang power gila lah diesel ni. Dekat bahagian rantai pula, sebaiknya korang pakailah berus yang untuk berus rantai ni, yang macam mulut naga tu. Tapi kalau korang tak ada berus tu, korang boleh guna berus gigi je. Berus gigi yang korang dah tak pakai lah. Jangan pakai berus gigi kau masih pakai lagi. Kau tonyoh-tonyoh je macam itu, memang confirm akan bersih celah-celah dia tu. Sebaiknya bila korang basuh rantai ni, korang buat kat atas tanah ataupun korang alas bawah tu tau. Macam tengok macam aku buat ni, dah habis minyak berjejer-jejer kat rantai. Ni bini aku confirm membebil nanti ni. Dah satu kerja aku nak kena bersihkan pula. Bila dah settle semua, sembur je lah pakai air macam biasa. Kau tengok tu, bila aku sembur pakai air, bapak dia tu bersih tu berkilat kan. Minyak-minyak dia semua memang terus jatuh lah. Cuma aku dah ingatkan korang, bila korang pakai diesel ni, make sure bila kena dekat tayar tu, korang basuh balik tayar korang menggunakan sabun. Sebab diesel ni licin ya. Next kita pergi dekat sprocket depan pula. Korang tengok sprocket depan aku, ini keladak aku tak tahu berapa tahun aku simpan ni. So cara dia sama jugalah. Korang pakai je berus macam tadi tu, tapi korang pakai berus yang kasar sikit kan. Korang tonyoh. Terutama sekali dekat yang minyak berketul-ketul tu, tarik minyak tu, korang tonyoh sampai bersih. Make sure bila dah bersih tu, korang jirus air. Kalau tak bersih, korang tonyoh lagi, lepas tu jirus air lagi. Bila korang rasa macam dah bersih tu, korang jirus dengan air. Nampak tu? Sebab tarik minyak banyak sangat, kena buat 2-3 kali lah. Sembur air, cuci, sembur air, cuci, sembur air. Macam itu dia. Sekarang korang tengok macam mana bersihnya sprocket depan ni kalau compare dengan sebelum ni. Memang bersih gila So kalau korang nak jimat kan, tak nak beli pencuci rantai mahal-mahal tu, korang pakai diesel je lah. Ni aku rasa modal pun tak sampai 50 sen lah. Memang jimat gila. Yang last kali, korang sembuhlah sabun dekat rantai, kat korang punya sprocket, dekat korang punya tayar terutamanya kan, untuk bersihkan balik saki-baki minyak diesel yang dah guna tu, yang dah kena melekat tu. Lepas tu siram air, settle, boleh terus jalan macam biasa.